wanita ini seorang target yang senang untuk marketing? Jawapan dia yes. Sebab wanita ni nature dia, fitrah dia suka cantik, kecantikan. Lelaki nampak dekat set ni I kena make up sungguh-sungguh, you tak perlu lipstick. Kan? Wanita fitrah dia suka kecantikan. Dan kecantikan kalau hari-hari dia, and then dia bukan cantik untuk orang tau. Ramai orang kata buat apa nak cantik-cantik kan? Suka-suka. I cantik untuk diri I lah. I tak perlu cantik untuk suami I ke apa. Itu bonus. Tapi I cantik, kita cantik ni untuk diri sendiri. Dan hari-hari takkanlah nak pakai tudung yang sama, baju yang sama. So I terpaksa lah stand up for all the women in the world yang kami memang suka shopping. Tapi dari angle Women Wealth adalah you kena ada dana shopping tu allocated. Jadi masalah bila you jadi target marketing, lepas tu you tergoda dengan all this sale and then you tak mampu, you swipe dan swipe dengan impian nanti I boleh bayar, nanti tu takkan berlaku. So before you nak swipe, pastikan duit tu dah ada. Kalau tak, you cuba try buat ansuran. Tapi sekarang isu ansuran tu pun another big problem. Semua pun nak ansuran, last tak mampu. Lepas tu kita juga yang kena. Betul.